Taktikal kembali dengan kisah yang korang wajib tahu. FIM kini minta penjelasan rasmi daripada Peter Klamovski selepas dakwaan wujud sabotaj dalam mantan campur tangan politik dalam pasukan negara. Presiden FIM, Datuk Jothari Mohamad Ayub, kata lebih baik tanya sendiri jurulatih, tak nak buat spekulasi terburu-buru. Tengah orang tak perasan, sekali boom. Dalam sidang media selepas ini, Jothari tegas FIM beri sokongan penuh kepada Klamovski dan pemain 100% atau lebih. Jadi, apa soalan korang nak tanya jurulatih Harimau Melaya? Kalau korang suka konten macam ni, tekan like, subscribe dan tonton sampai habis video ni. Sokongan korang jadi pembakar semangat untuk aku terus hasilkan konten bola Malaysia yang lebih padu. Malaysia boleh. Kalau korang ada cadangan atau idea untuk video seterusnya, komen je kat bawah. Aku baca semua komen korang.